Petualangan Dodi menjaga janji. Pagi Sabtu yang cerah. Dodi sedang sarapan bersama ibu. Dodi, hari ini ibu perlukan bantuanmu. Janji ya selepas sarapan kita kemas rumah? Tanya ibu lembut. Dodi mengangguk riang. Janji ibu. Dodi akan tolong. Bagus anak ibu. Tugas pertama Dodi ialah mengemas bilik mainan. Susun semua kereta dan blok di dalam kotak ya, pesan ibu sambil menunjuk ke arah koridor. Dodi bersemangat dan terus bangun. Dodi mula menyusun. Kereta merah, kereta biru, blok hijau, blok kuning. Semua diletakkan di tempatnya. Walaupun sedikit penat, Dodi gembira melihat biliknya perlahan-lahan kemas. Tiba-tiba, kedengaran suara dari luar tingkap. Dodi! Dodi! Jom main bola di taman. Cuaca sangat cantik hari ini. Itu suara Kiko, sahabat baik Dodi. Kiko sedang melambai-lambai. Dodi memandang keluar, kemudian memandang separuh biliknya yang masih perlu dikemas. Oh, alangkah seronoknya bermain bola sekarang. Dia rasa sangat berat hati. Kiko memanggil lagi. Cepatlah Dodi. Kita hanya ada waktu sebelum makan tengah hari. Dodi menarik nafas dalam-dalam. Dia ingat janjinya kepada ibu. Janji adalah janji. Maafkan saya, Kiko. Saya ada janji dengan ibu untuk bersihkan rumah dulu. Kita tidak boleh memungkiri janji, kata Dodi dengan suara yang tegas. Kiko mengeluh kecil, tetapi dia mengangguk. Dodi kembali kepada tugasnya. Dia menyapu habuk di rak buku dan mengelap tumpahan air di lantai. Hanya 5 minit lagi dan semua sudah selesai. Bilik itu kini berkilauan. Ibu masuk ke bilik. Wah, Dodi, bilik ini sangat kemas. Terima kasih kerana menepati janji. Kamu seorang yang bertanggungjawab, puji ibu sambil memeluk Dodi erat. Sekarang, Dodi sudah tunaikan janji. Pergilah main bola dengan Kiko. Kamu layak mendapat rehat, kata ibu. Dodi terus berlari keluar. Di taman, Dodi dan Kiko menjerit gembira, menendang bola ke sana sini di bawah matahari petang.